Bayangkan ni, minggu lepas data GDP US keluar luar biasa kuat. Cukup kuat untuk menakutkan market. Tapi apa yang berlaku seterusnya langsung tak masuk akal. Emas tak jatuh. Sebaliknya, naik laju dan pecah all time high. Ini bukan bug, tapi ini adalah mesej daripada market. Peraturan lama dah mati dan perkara jadi semakin pelik. Goldman Sachs, salah satu institusi paling berpengaruh di Wall Street, menaikkan sasaran harga emas secara tergesa-gesa daripada 5,000 terus ke 5,400 dan mereka kata ini baru permulaan. Soalannya sekarang, adakah ini peluang kekayaan abad ni atau pesta terakhir sebelum retail trader jadi mangsa? Mari kita lihat data yang menakutkan ini. Dalam tempoh 24 jam selepas GDP diumumkan, seramai 116,000 pelabur global dipaksa stock out, nilai yang lesap $294 juta. Tapi emas tak jatuh. Sebaliknya, emas sedut semua liquidity. Kenapa? Sebab kali ni yang membeli emas bukan retail trader. Yang membeli adalah bank pusat negara. Bank Pusat China telah menambah pegangan emas 18 bulan berturut-turut. Poland, Singapura, Turki semuanya membeli tanpa henti. Pada tahun 2025 sahaja, Bank Pusat Dunia membeli lebih 1,000 tan emas, rekod tertinggi dalam 50 tahun. Kita perlu bezakan satu perkara penting. Emas naik ada dua jenis. Yang pertama dipanggil eco trade. Trump hantar satu tweet, emas naik $50 dalam sehari. Esoknya, semua dipulangkan semula. Ini adalah pertaruhan institusi spekulatif terhadap sentimen, retail trader entry market, terus duit hangus. Tapi kali ni, situasi dia berbeza. Pada tahun 2025, institusi membeli 500 tan emas dan merupakan rekod sepanjang sejarah. Ini bukan duit untuk arbitrage, ini adalah untuk insurans. Apa maksudnya? Insurans ni untuk lindung nilai terhadap risiko susut nilai dolar, krisis hutang Amerika dan Fed yang dimanipulasi secara politik. Inilah sebab Goldman Sachs yakin dengan 5,400 ini bukan lonjakan sementara, tapi ini betul-betul adalah trend. Masih tak percaya modal besar sedang melarikan diri dari aset dolar? Mari kita lihat satu kes sebenar. Alecta, dana pencen terbesar Sweden yang menguruskan $110 bilion, baru sahaja jual semua bond kerajaan Amerika, bukan sekadar sikit-sikit tapi kesemuanya. Ketua pelaburan mereka bagi tahu Bloom Bank by end Januari 2026 tiada 1 sen pun yang akan tinggal. Jadi soalan besar sekarang, mana pergi $110 bilion ni? Ke Eropah? Tak mungkin. Eropah sedang bergelut dengan tarif Trump. Ke Jepun? Lagi teruk. Sebab bond Jepun 30 tahun minggu lepas hanya ada $170 juta transaksi. Bond 40 tahun hanya $110 juta transaksi dan semuanya adalah pesanan sell. Jumlahnya $280 juta. Angkanya agak kecil tapi cukup untuk gegar market Jepun yang bernilai $7.2 trilion. Ini merupakan skrip lama, skrip trust moment di UK tahun 2022. Perjualan dana pencen, kejatuhan bond kerajaan, krisis mata wang dan kerajaan terpaksa campur tangan. Minggu lepas, New York Fed membuat sesuatu yang jarang berlaku, call institusi kewangan dan bertanya tentang kadar yen. Di Wall Street, ini dibaca sebagai isyarat Fed bercampur tangan bersama Jepun. Apabila tiga pasaran bond terbesar dunia, Amerika, Jepun, Eropah mula goyah serentak, dana pencen, duit yang nakkan kestabilan hanya tinggal satu tempat sahaja, iaitu emas. Bukan sebab dia naik laju, kenaikan 78% setahun tu hanya side effect. Tapi sebab sebenar, ia adalah aset yang tidak bergantung kepada kepercayaan negara. Alecta bukan sekadar jual bond, tindakan mereka merupakan amaran dan clue. Kejap, dengar sampai sini, janganlah terus all in. Tapi, ada 3 Swiss maut yang mana jika salah satu sahaja yang aktif, emas boleh jatuh 15% sekelip mata. Pertama, market mula penat. World Gold Coach kata 43% bank pusat mahu tambah emas dengan kata penting secara berperingkat. Jika pembelian bulanan jatuh daripada 60 tan ke 40 tan, support price akan terus hilang. Kedua, gegaran politik di Fed. Trump mahu ganti Powell. Tetapi jika Senat halang atau Supreme Court bebaskan Court, expectation cut rate cancel dan ini menyebabkan dolar naik, emas ditekan. Ketiga, ini yang paling bahaya. Fiscal naratif runtuh.
Jika Kongres Amerika tidak meluluskan QE tahun depan, ETF emas yang memegang 1,260 tan akan ditarik balik dalam tempoh 3 minggu. Sejarah tunjukkan aliran keluar sebesar ni boleh menjagakan emas $200 dalam 2 minggu. Isnin ni, emas dibuka terus tembus 5,000 dan nak hampir 5,100. Kenaikan candlestick untuk 4 jam macam ni bukan untuk entry, tapi hanya untuk monitor sahaja. Tiada resisten order dekat sekitar 5,100 menunjukkan market ni sebulat suara yang mana trend masih kuat untuk kenaikan. Untuk spot gold, paras pullback kuat berada di 4,775 ke 4,887. Pemegang ETF boleh terus hold dan tambah posisi jika kembali ke zon ni. 5,400 adalah target, tapi jalan ke sana dipenuhi dengan perangkap. Sekarang giliran anda untuk pilih side and tulis dekat ruangan komen emas ni akan fly ke 5,400 dahulu atau jatuh ke 4,800 dulu. Jika anda buy, boleh pantau 3 isyarat ni. Pertama, pembelian emas bulanan Bank Pusat. Kedua, tarikh perdengaran calon Fed. Ketiga, hasil bond Amerika 10 tahun adakah tembus 4.5%. Jika anda sell, lebih-lebih lagi perlu berjaga-jaga. Kerana apabila emas runtuh, keuntungan order sell adalah 3 kali daripada order buy. So, apabila data keluar seterusnya, anda akan tahu apa yang perlu dibuat. Alright, analisis ni adalah perkongsian peribadi, bukan nasihat pelaburan. Pelaburan emas mempunyai risiko, gunakan stop loss, subscribe channel ni, aktifkan loceng dan jumpa anda di video seterusnya.